Hello gang, welcome back. Welcome back. Hari ni, bukan hari ni kali ni kita ada benda baru. Ini dia Insta360. Aku baru angkat hari Rabu hari tu. Hari ni hari Ahad. So aku pun masih lagi masih nak explore lagi lah dia punya feature-features yang ada kan. So tengoklah macam mana dapat footage yang menarik ke tak. Dia mula-mula jakun lah main-main yang zoom out, zoom in tu kan. Tapi yang tak bestnya Insta360 ni, dia punya video dia portrait tau. Dia portrait, bukan landscape lah. Kan macam GoPro kan, action camera kan, dia mostly landscape kan. So kalau aku nak landscape, aku kena, tak tahu lah, aku boleh edit ke atau aku boleh just pusing macam tu je kan. Tak sure lah. Aku tak habis explore lagi. Ini pun baru kali kedua aku nak rekod atas motor ni lah kan. Ini aku tak tekan rekod lagi sebab bateri dia ada 40% je. So aku malas nak rekod daripada awal-awal. Aku beli yang yang bundle motorcycle tau. So dalam bundle motorcycle tu, dia ada bagi dia punya mount dia. Tapi mount dia tu mostly untuk motor-motor yang motor-motor sport bike kan, motor-motor naked yang dia ada handlebar dia tu, boleh kepit kan. Tapi memang dia punya mount tu memang nampak solid lah. So yang mount ni aku pakai brand Motor Wolf. Motor Wolf punya. Diorang cakap ni kira okey lah nak compare dengan yang brand-brand yang lain kan. Tapi bagi aku lebih kurang je sama dengan brand-brand lain tu, sebab dia punya material dia sama je kan. Aku pun dah lama tak vlogging ni. Bulan 8 memang aku tak ada vlogging langsung. Hujung bulan 7 nak ke bulan 8 tu aku tak vlogging. So ni dah bulan apa? Ni dah 17 bulan 8. So memang aku tak vlogging lah. Dah lama tak vlogging. Atau lagi aku post aku punya, yalah, betul-betul syarat lama ni aku post kat TikTok tau. Aku dah tengok crowd TikTok macam ni. Tapi TikTok okey lah kan. Dia punya views dia boleh tahan lah. Tapi kau jangan salah post je. Kalau kau salah post waktu yang macam malam, orang dah tidur ke apa, malam ke, memang susah nak dapat views. Tak bergerak lah. Aku bukan tak nak ketatkan betul-betul, tapi aku takut nanti dia punya ball ni pecah ke apa kan. Walaupun dia tak tahu, dia bukan CNC, dia macam besi ni. Dia kalau hentak sikit dah akan bergerak. Tapi so far kalau bawa laju okey je ni kan. Back balik pada bundle motorcycle tu. Mostly dia bagi memang untuk motor-motor naked lah, motor-motor kapcai yang susah nak nampak handlebar ni. Korang kena beli macam ni lah, mount yang dekat side mirror ni. Itu namanya apa guys? Itu maksudnya apa guys? Maksudnya aku kena beli motor naked. Tak ada lah. Aku pakai je motor kapcai ni kan. Patutnya aku kena letak macam ni lah kan. Baru angin dia tak tolak benda ni. Hari ni pun angin bertahan kuat. Tu masalah tu. Tapi kalau macam ni, kalau aku letak macam ni, nanti bila aku nak edit kan, dia punya mungkin muka aku punya badan motor ni dia akan nampak macam macam ada split dia punya antara dia punya lens depan dan belakang. Dia punya, aku tak tahu nak panggil apa, tapi aku panggil split lah. Dia memang nama 360 tapi dia sebenarnya 180. Faham tak maksud aku? Maksudnya bila dekat kita edit atau dia guna software dia, baru dia cantumkan jadi 360. Dia kalau betul-betul yang kamera 360 yang macam CCTV tu kan, dia berpusing. Maksudnya dia tak ada ni lah, split kan dia punya body benda ni. Aku pun tak tahu nak cakap apa ni. Tengok, dia ke bawah lagi. Aku dah tegak kan, dia ke bawah lagi. Angin kuat now. Tak apalah, aku pun tak rekod lagi. Nanti dah dekat kawasan bandar ke baru aku rekod lah. Sebab tu lah dia kalau kau ambil motorcycle bundle tu, dia memang dah bagi dia punya mount tau. So dia punya mount tu memang kalau kau pegang pun memang nampak lah dia punya toughness dia tu kan. Memang terbaik lah.
Tapi sebab aku pakai motor macam ni, motor kapcai, skuter macam ni, aku tak tahu nak letak kat mana kalau nak pakai benda tu. Dia memang macam clamp ketam tu kan. Mostly aku tengok dalam group Insta ni pun, mostly dorang yang bawa motor kapcai, dorang pakai benda lah ni lah, motor booth ni. Ini pun yang recommend ni, bukan recommend lah, aku yang tanya. Aku tanya dekat motor vlogger Army Motovlog. Siapa yang kenal lah. Aku memang nak follow dia lama. Aku tanya dia, komen kat IG kan. Lepas tu dia cakap, belilah ni. So aku belilah yang ni, sebab aku tak tahu nak pakai yang mana satu. Tapi mostly ramai juga yang pakai ni aku tengok. Jadinya betul lah tu. Dia pun pakai. Oi, pakai tangan ada signal. Tak ada signal tu. Tak ada signal pula. Tak ada apa, kereta punya signal tak ada dah ke? Oh, relax. Oi, apa benda ni masuk macam ni? Ya Allah, patutnya berhenti dulu. Kau ni kereta ni mau kau cong lah. Tak apa ajar ni. Tahulah kereta mahal. Oh, by the way, yang ni memang daripada kotak fresh. Aku tak ada tambah aksesori apa-apa, sebab aku order asing kat Shopee. So lambat sikit nak sampai yang tu, sebab dia daripada China kan. Biasalah kita nak aksesoris kena beli murah. Kamera mahal tak apa, aksesoris murah. Memang macam tu lah dia punya lumrah kehidupan. So aku beli dia punya lens guard dia. Lens guard. Lepas tu dia punya lagi apa Oh, screen protector dia untuk screen dia. Walaupun kalau apa yang X5 ni, kalau katalah dia punya lens dia crack, kau boleh tukar sendiri tau. Dia ada jual replacement kit dia, lens kit dia. Kalau yang model X4 ke bawah lah, X4 ke bawah, 1, 2, 3, 4, diorang kena, mostly diorang hantar service center lah bermula-mula kan, untuk tukar lens je. So X5 ni bagus lah, satu markah dekat situ yang buatkan aku nak beli. Kalau tak, aku budget aku sebenarnya nak ambil S4 je, sebab S4 murah gila dah, 1,400 je. Lepas tu aku dengar cakap ni macam ni susah lah apa, sebab S4 dengan S5 ni tak ada beza apa pun kalau aku. Sebab aku pun shoot 4K 30fps kan, jadinya aku tak pakai pun yang 8K ke apa tu kan. Aku shoot pun 4K 30fps. So tak ada beza pun kalau aku nak ambil S4 tu. Tapi disebabkan diorang cakap lens dia ni boleh replace dekat rumah je, tapi kena belilah. Harga dia 100 lebih ke 200, aku tak tahulah berapa. Tapi mahal juga aku rasa. Tapi dia sebenarnya bukan lens, dia punya apa tu, kaca lens tu dia punya itulah, gelas dia tu. Bukanlah dia tukar lens sebiji. Kalau lens sebiji aku rasa memang baik beli kamera baru je, harga pun lebih kurang aku rasa. So macam tu lah. So kalau ada lens guard tu agak selamat sikit lah kalau ada. Kejap betul-betul kan. Tapi aku terfikir lah, kalau aku nak edit video yang ni, macam mana aku nak edit? Sebab yelah, dia punya, bila kita dah export yang Insta360 punya video ni, dia portrait tau. Jadinya nanti dalam satu frame tu tiba dia landscape, lepas tu tiba portrait pula. So aku tak tahulah tu, nanti balik baru aku explore lah. Kalau yang brand by the way, brand DJI pun ada keluar. In case korang tak tahulah, tapi sebenarnya mesti korang dah tahu punya kan. Benda tu dah lama keluar dah, aku je yang baru nak beli. Kalau DJI punya, aku tengok screen dia jenis landscape. So senang lah kalau nak buat vlog kan. Masalahnya bila aku nak beli DJI tu, benda lagi murah daripada S5, tapi DJI tu masa aku nak beli tak ada stok. Habis lalas ambil lah S5 ni, sebab DJI lagi murah. Tak compare dengan S5. S5 kalau basic set je dah 1,900. Kalau DJI tu 1,600 ke 1,700 lah, aku dah lupa. Tapi around harga tu lah. So kalau aku angkat DJI, aku fikir macam, sebab nanti mungkin aku nak tukar aku punya GoPro ni kan, aku nak pakai yang DJI Action 5 Pro tu. Sebab dia punya apa tu, bateri DJI Action 5 tu, kau boleh masuk dekat DJI 360 punya. Dia compatible. So benda tu bagus lah. So kau beli bateri extra tu, beli banyak-banyak, lepas tu tak payah nak ni kan, nak beli charger dia banyak lah apa semua. Tapi mostly kebanyakannya orang pakai 360 ni, diorang jarang diorang beli bateri extra tu, diorang charge direct terus dekat kamera. Tapi lama-lama sebenarnya tak elok lah, nak dia ada fast charging kan. Ni aku palatau tau. So kalau salah, tak maaf lah. Tapi benda
Macam mana cakap aku pakai kamera ni aku dah lama pakai. Jadi aku tahulah. Sebelum aku pakai GoPro ni, sebelum ni aku dah pakai dah. Even DSLR pun aku dah pernah pakai mirrorless. Dulu aku dah pakai 1000D dengan 60D. So kalau cas macam direct macam tu, yalah, nanti body camera pun panas apa semua kan. So better cas kat luar je lah. Guna apa ni, dia punya casing charging dock ke benda lah. Tapi bateri dia boleh tahan. Tadi 40%. Banyak lagi Mat. Tak ada apa-apa. Wah, handsome Mat. Jangan tegangkan sangat. Hari tu aku buat footage. Lepas tu bila aku tengok, aku baru tahu aku bawa skuter, kaki aku terkangkang gila babeng Mat. Baru aku tahu buruk ni bawa skuter ni. Patutnya aku kena rapatkan sikit kaki aku. Aku bawa skuter bukan main terkangkang lagi. Oi, kau dengan helmet tak ada. Oi, ni lagi lah signal tak ada. Kereta-kereta mahal macam ni Kumpang. Slow sangat lain tengah. Oi, signal. Oi, signal. Oi, dia tak nampak ke aku tengah bawa 200km/h ni? Macam-macam lah orang bawa kereta. Sama je, bawa motor pun mostly sama je kan. Aku pun kadang tak bagi signal. Macam ni lah, tak bagi signal pun. Mampus kena kecam bang. Masuk bang, masuk. Saya nak lalu sini. Terima kasih. Dah start panas ni. Kau apa lah? Alright. I cling to the just na 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 na. Bagi saya jalan bang. Boleh tak bang? Tolong bang. Main bang Yap aku. Saja je. Jangan marah-marah guys. Kita santai-santai je. Nak masuk bagi signal bang. Tak bagi signal memang tak dapat. Tapi panas je, panas berangin tu. Kan bulan-bulan 8 ni kan ribut. Angin kuat lah, hujan lebat gila bapak. So panas berangin macam ni memang syok lah. Kau bawa motor, layan je kan? Kau tak berpeluh. Dah sampai dah. Tiba masanya untuk saya kerja. Malas tu lah. Kenapa kena kerja guys? Kenapa? Tak boleh ke kita duduk rumah, lepas tu duit dapat kan? Government bagi duit free je. Cetak je lah duit. Kenapa kita kena kerja? Tapi kalau tak kerja nanti tak adalah apa orang cakap. Yalah, macam orang nak order-order ni ke apa. Terlalu lalu muat. Alright, mari. Ada kereta. Okey bang, jalan dulu bang. Saya jangan risau, saya tak kacau bang. Uish, ada apa ni ramai-ramai ni? Lain macam. Ni abang ni tak join ke yang jagat ni? Itu mesti mall punya ni kan. Aduh, parking motor macam penuh mat. Pakcik, okey pakcik, bagi saya jalan dulu Terima kasih pakcik. Terima kasih. Parking tak? Ada. Bang, saya nak parking bang. Parking penuh pula. Nanti kena claim kalau parking sembarangan. Jadinya parking mat. Siap lah. Okey, brother ni nak keluar. Mantap, brother ni dah keluar. Kita masuk lah. Alamak, motor aku besar lah. Okey. Okay guys, nanti kita sambung. Bye.